Nama aku Zita. Aku tinggal bersama keluarga angkat aku kat bandar. Aku mempunyai keluarga kandung yang tak pernah aku jumpa. Aku harap satu hari nanti aku dapat jumpa mereka. Zita. Jom kita sambung assignment Cik Razali tadi. Assignment mana? Alah, assignment yang Cik Razali bagi tadi ni. Yang pasal bukit air. Sorry, aku lupa. Itulah kau. Tapi aku nak balik dulu. Petang aku datang Okey, kalau macam tu, kita jumpa kat kafe lah. Boleh lah. Okey. Bye. Okay, Okay, take care. bye. Zita. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Zita kan? Ya, saya. Siapa ni? Ni Ucu. Takkan tak kenal. Ucu. Long! Kak Zita dah sampai. Kita masuk dalam dulu kan, kita tengok ayah. Jom, saya gambar masuk. Itulah ya. Apa bukti dia ayah kandung saya? Bukti. Zita mesti ada simpan sebahagian daripada gambar ni kan? Inilah bukti. Ambil. Pergi cari
Jangan sentuh benda ni. Dalam rumah ni banyak pantang larang. Siapa dalam gambar tu? Ini gambar ayah lah. Yang perempuan ramai tu? Tu isi-isi ayah. Tapi dah lama tinggalkan ayah. Malam ni jemput makan sekali. Alung nak masakkan untuk kita semua. Baiklah. Ambil ni. Kak, jom makan. Alung dah masak. Banyak ni. Ambil ni beri ayam kat. Sebentar. Zita memang tak ingat kami semua ni. Ingat dah dulu masa kecil ni, kita 3 orang ni. Dia ni baby lagi. Kita 3 orang ni, depan ni, benar depan ni. Kita 3 orang. Cuba ingat balik. Tak apa lalu. Lama-lama lagi dia ingat dah tu. Dah. Makan. Ambil ayam ni dulu. Cuba. Kau buat apa dengan aku? Buat apa? Kau siapa lah? Aku sebenarnya bapa kandung kau. Jangan nak tipu aku lah. Tipu. Kau buat apa dengan aku ni? Ha? Nak buat apa? Tujuan aku panggil kau balik ke sini untuk aku korbankan kau. Supaya aku terus hidup. Aku terus muda sampai bila-bila. Kau memang binatang! Sebabkan aku binatang, aku perlukan darah seperti kau. Darah anak keturunan aku, darah sunti kau. Lepas aku lah! Lepaskan aku. Lepaskan aku. Setelah aku susah payah untuk bagi kau balik ke sini, dan malam ni engkau mangsaku yang ke-23.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan lah? Ya, saya. Siapa ni? Ini Acu. Takkan tak ingat? Long! Akak Intan dah sampai. Ni. Kita masuk dulu lah. Kita tengok ayah. Ayah tengah Ayah? sakit ni. Jom.